vendor tak ada? Cuba settle. Dari segi kewangan tadi, so far 3 orang belajar yang lewat yang last tadi. Mana-mana seksi kalau dipanggil nanti siapa yang last tadi? DLC 02 tak sekali. Wah. Anak Chinese ada seorang. Last anak Chinese saya Sam depan. Okay. DNA to Endai. Kendaraan. Kendaraan. To Endai apa? Right. Girl ada berapa? Seorang. Ada. Yang 15 orang tolong jaga seorang girl ni Alright. Untuk surat pengurusan kita akan bersama dengan KJ masing-masing. Malam. Okey. Untuk LDK okey. Tas bintang Gen Z. Okey. Bintang Gen Z. Kalau nama pun bintang Gen Z, maksudnya dia kena menyanyi lah. Dalam dulu. Okey. Baik, kita stick dulu pada hari ketiga ni pagi. Cik Ilyas yang akan bekas pelajar IKTB yang sebab grup 10 orang tulis itu form. Okey. Yang ini 3 orang saja mewakili grup. Ataupun sudah IKTBS, awak akan guna pakai e-campus ni sepanjang pembelajaran awak di sini lah. Okey, so kita ada 4 e-campus ni. Kenapa awak kena tahu? Alah, saya rasa macam ada yang mata tak dibuka ni sebenarnya ni. Cik bangun jap. Semua. Dah, ada lagi yang mata tertutup lagi. Cuba pusing sebelah kiri. Tepuk belakang kawan awak yang sebelah kiri tu. Bangun. Once awak dah jadi pemain mereka ataupun sudah IKTBS, awak akan guna pakai e-campus ni sepanjang pembelajaran awak di sini lah. Kalau nak elakkan mengantuk kan. Dan ada sesi soal jawab. So untuk e-campus adalah sistem pengurusan kampus IKTBS. So kalau awak belajar di poli ke, dekat dalam e-campus ni ada 25 modul. Tapi tak semuanya adalah yang awak boleh akses. Okey? Ada berapa? 20? 25. So sistem ni hanya di IKTBS sahaja. Kementerian Pendidikan dan Sukan. Okey. So dia ada actually ada 4 rancangan kemahiran. So apa saja awak punya subjek, syllabus, struktur kurikulum, semester pendaftaran semester awak tu semua dekat dalam e-campus. Kita jadikan untuk keperluan belia kita, terutama kerja sukarelawan. Okay. Kita bayar, KBS bayar tiap-tiap tahun untuk renew anugerah remaja perdana. Okay. You all, okay. Sebelum tu, alang-alang cerita pasal AIP ni, negara, ISN, dia lebih kepada dari segi pemakanan dia punya teknologi kan dia itu ISN. Okay. Perbadanan stadium perlu berdaftar di bawah Pesuruhjaya Sukan. Mana yang nama sukannya, saya cakap sukan. Okey, sukan. Perlu berdaftar di bawah Pesuruhjaya Sukan KBS. Di Malaysia ini, semua kelab dan persatuan sukan. Okey, satu lagi mana? Okay. Pejabat pendaftar pertubuhan belia. In English kita panggil RON. Okey, pejabat pendaftar pertubuhan belia. Mencongkel potensi kau. Level tinggi macam kau. Kau memang level tinggi.
yang ini yang angkat. Dua tangan. Betul. Baik. Sebut apa saya sebut, buat apa yang saya sebut. Angkat tangan kanan. Kau tak sebut, salah. Turun dua tangan. Tahu kau ni tangan kau memang berat betul. Kau je. Saya berasa daripada semak dia pun. Penasihat kepada kelab budayaan, ada yang berbakat dalam nyanyian, tarian. That is how to belajar. Okay? Dan anda bahasakan yang di hadapan ini kaki tangan sama ada puan, encik. Nama saya Muhammad Azlan bin Misran, dari bahagian ada pelajar bin Izan. Kalau ketika kandidat tak ramai, kita akan tahan pelajar-pelajar. Ada tindakan khas. Untuk saya, untuk berkaitan hal ehwal kesihatan korang lah. Jadi kalau ada apa-apa boleh jumpa saya lah. Sedikit maklumat mengenai klinik. Kita ada klinik kat sini. Klinik di ground floor aras bawah asrama Gemilang. Nama diberi Muhammad Nur Asyahir bin Yasser. Saya merupakan penyelit asrama, pembantu takbir asrama bagi blok Gemilang. Asrama Lestari. Nama saya Wan Nurhaydah binti Wan Daud. Orang dipanggil saya Puan ataupun yang pelajar lama dia orang lebih mesra panggil saya Cik Da. Terpulang kepada korang semua nak panggil Cik Da atau Puan. Semua dah masuk grup Sebab grup tu memang penting lah untuk saya. Ulat. So saya minta clear. So sekarang ni korang terpaksa buang sampah jauh lah sikit. Yang mana buat sampah dalam bilik tu, korang ada tong sampah kecil kan dalam bilik Yang dekat dalam tu jangan jadi buat perangai macam kera dengan monyet tu. Yang kat dalam tu manusia. So, yang lebih menakutkan jika manusia buat perangai buruk. Yang itu lagi menakutkan. Okay, ancaman yang pasal monyet kat luar yang datang tu, kita boleh cuba atasi dia tu. Okey? Okey, ke hadapan. Sing. Okey. Baik, semua sekali. Dua tangan depan. Dua tangan. Nama saya adalah Muhammad Aisyah bin Muhammad Sofi dan memegang jawatan sebagai Presiden. Selamat sejahtera semua dan selamat datang ke GDBN Sepah. Nama saya Jiwendra. Saya bendahari dan ketua Esko Sukan. Dari jurusan DMK 04, saya memegang jawatan Esko Kesusawanan. Oh, dia rasa dia selamatkan dia. Selamat aku tak payah dengan dia orang. Okey, saya senang. Okey, kau buat satu bulatan begitu saya senang. Saya senang. 41. Betul, saya buat satu kan? Itu. Ramai. Buat kata sejuk, buat kata. Saya satu bulatan. Saya senang. Dan seterusnya, saiz 10. Mana saiz 10? Ada saiz 10.
tangan. Okay, adik nak balik je. Ke korang rasa ada macam dia ni boleh jadi ketua ni? Kecil, 2 salinan. Kalau besar pun 2 salinan. Kita bukan. Okay guys, sekarang angkat kita. Kos DMA. DMK. Okay, cuba angkat tangan je. DMK. DMA. Okey. Sudah cepat ni. Orang-orang datang jumpa dengan aras berapa awak? Bawah 1, 2. Atas 2, LL 2. Aras berapa? Bawah ke atas? Adik tak tahu kawan? Kita tak tahu kawan, angkat tangan. Jujur je. Kan nanti nampak yang angkat kaki belakang dalam lagi yang kita tanya depan ni. Kanan. Terus. Semua pandang kanan. Jangan pandang depan. Yang paling kanan pandang depan. Yang kos DMA ada? Cuba angkat tinggi sikit. Tinggi lagi, ada yang tak angkat straight pun. Ada pekong. Cuba angkat tangan je. Ramai. Saya dah minta lah wakil daripada setiap siapa. So, korang tengok lah, korang semua boleh baca kan? Boleh kan? Kan? Ni? Sabar. Seronok tak? Seronok? Ke ada yang rindu suasana di rumah, bangun pukul 10, pukul 11 pagi, rindu. Hari ni bangun pukul berapa? 6. 5 mungkin ada juga. Tapi tengok kepada subjek lah. Okey? Yang mana kami, keempat-empat kami adalah cikgu. Yang mengajar, pengajar yang mengajar subjek-subjek umum sahaja. Okey? Okey, next. Okay, ini saya dah tunjuk tadi pintu rumah kami, pintu pejabat kami di sebelah perpustakaan. Teknologi elektrik. Angkat tangan. DLC 02. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 sahaja. Awak ada 20 kan? 16. Tak cukup ni. Angkat betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Awak 15 ke 20 per 5?
dengan pengeluaran plastik lah. Okay. So kita Jabatan Mechanical Polymer, kursus awak DMK 04, Diploma Teknologi Mechanical Produk Plastik Termoplastik. Okay. Untuk pengetahuan awak dalam IKBS ni, okay, ILKBS ni hanya di Sepang sahaja yang kita. Ni muka masih suci masa ni, muka sini awak yang masih suci. Sekarang dah tengoklah nanti muka dia nak. Bangunkan institut lah. Okey. Tahun lepas ke? Tahun lepas ada dia punya arkitek datang sini. Dia datang Malaysia, dia nak K-pop kan. Datang sini lah, dia datang dia tak tahu kan, kita pun tak kenal dia. Betul. Baik kan? Jadi awak kena ingat niat awak datang sini untuk belajar, berlatih. Okey, tak lama pun. Kayaknya tak sampai 3 tahun kan. Lama sekejap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4 lah. Yang salah satunya bengkel utama kita, komisionan. Okey. Next. Ini syarat, kamu dah tahu. Next. Bawah bengkel komisionan tadi, bengkel utama. Okey. Ini contoh pelajaran dia ada ikut lukisan kita. Okey, next. Ini ada aktiviti lain lah. Ada lawatan, bilang ada temu duga. Boleh dapat gambaran awak. Sebelum pergi lebih jauh lagi, kita masuk. Okey, ada yang nak tanya? Mishling? Terima kasih. Pengacara waktu sedikit mengurusi tadi. Terima kasih. Sampai terang 123 orang. Masuk korang nanti campur lagi dengan 15 kan? DMA ada 15 kan? Betul tak? Alamak, senyap semua. Dah tidur. DMA, cuba bangun sekejap. DMA 04. 1, 2. Alumni kita lah. Yang pertama adalah mold atau die designer. QC pun boleh, machining expert, tool maintenance dan juga mold atau die maker. So benda-benda ni lah yang korang jumpa dekat industri nanti. Jangan risau, dalam masa tempoh pelajaran korang nanti kita akan bawa korang ke kilang. Okey, kita tengok sedikit antara success story daripada Jabatan Mekanikal Perkakasan. Antaranya adalah kita pernah dapat menulis anugerah mereka daripada UTM. Nombor 1 dalam negara. Selain daripada perkara-perkara lain lah, dadah, semua tu kan. Kita pun musuh juga. Alright. So, okay, next. Kesejahteraan alam sekitar pun terjejas, individu dan keluarga pun terumbang ambing. Yang lelaki-lelaki ni, awak ketua keluarga. Apa jadi kalau awak ditangkap? Bertujuh, awak layak hilang kelayakan pencen. Maksudnya, sia-sia awak kerja. Tak kisahlah awak kerja berapa tahun dah pun kan. Dah perkhidmatan awak pun dah, awak kata dapat tetap kan. Awet lagi property hartanah. Kes pun ada kes dengan rasuah. Next. Okay, next. Untuk ada EXA ni. Okay, kita pergi satu-satu ya. Okay, tengok gambar-gambar ni. Apa yang awak terfikir bila tengok gambar ni? Sepah, berselerak kan? Sama je laci awak sebenarnya kan? Okay. Okay, this one tengok kan? Tak tersusun. Dan dekat kelas tak kelas. Mulai kelas atas tu kan, dekat toilet ni semua perhatikan. Dia ada juga, swasta juga ada mengamalkan. Okay, ni adalah satu contoh kreativiti lah. Dia buat dia kotak je tu, letak apa? Kabel-kabel awak yang berselirat macam apa tu kan? Nampak kemas lah macam tu. Ni kabel tak tahu yang mana satu kan? Tu tempat letak payung. Simple je, kita tak payah beli pun benda tu. Kotak-kotak, terpakai je tu buat. Pelajar dan pengajar. Maksudnya semua yang ada dekat Sepang ni kena mengamalkan EXA. Oh my god, where's my phone? Kat Dewan, nanti kalau sebab Memanglah. Dia presiden kan? Dia presiden.
Grup yang 20 orang ni akan ke Dewan, akan tolong untuk set up Dewan untuk majlis. Korek. Kenapa tim gambar? Dua. Yang lain buat apa? Dia kena ambil potret kan? Tanam sekali lagi punya akar dengan tanah dia. Susah ke? Can you do it? Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Tak ada bincang. Keluar. Jalan je. Dah belum? Amboi. Ada yang apa? 4. Dia 3. Okey dah. Jaga. Apa dengan dia ada poin? Pakai pedestal pergi mesti. Siapa yang buat? Push. Itu sebab kau cakap dengan Mati Syahrul. Kau faham tak? Daniel. Dah. Daniel. Kau serius tak? Kau belum soalan tau. Aku rasa kau ni lupa dah. Tapi tak apa. Aku ingatkan kau lagi. Aku ni siapa? Bapa aku ni Datuk. Jabar aku Patricia. Daniel. Macam ini lah cikgu. Sayang, cikgu tak sayang kerja cikgu. Betulnya, cikgu tak sayang juga dengan cikgu kan? Dan semakin menyayat hati. You know? Kenapa ni sampai begitu? Okay? Jumlah kes bullying
untuk tahun 2025 kita dapati sebanyak 2,000 kes, 2,355 sama lain. Okay, satu sama lain. This is the part you are pun must have been someone like. Okay, so we are not categorizing anybody, tapi we are informing. Please, bully sekarang kesian. We don't know whether there's case bully or not sampai hari ini, kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Tapi ada banyak kes, setiap hari ada at least 5 kes dilaporkan setiap hari. Bukan hanya terhadap mangsa, terhadap ibu bapa, terhadap guru, terhadap pelajar. Many. Sekarang, dulu masa bully taklah sampai kita nak bunuh diri semua, tak adalah. You know? Kerana kita ada backup yang bagus. Itu supportive with our parents. We tell our parents will come to school, they will meet with the pembuli. Okay? Next. Bully ni dulu taklah macam ni. Sekarang dah jenayah. Dia bawa akta 502. You go to into that area. Kerana you be attracting only the wrong things. Orang-orang yang salah saja yang bersama you, yang lain tak. Mana grup 1 mana? Kumpulan 1 ada? Kumpulan 1? Alright. Kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4, 5, 6. DMK sekejap, saya nak muka sekejap. Oh, DMK, okey. Alright, terima kasih. Lain? DMC mana DMC? Pemesanan. Umur kamu, siapa yang lepas SPM? Yang lepas SPM? Oh, lepas SPM. Turun tangan. 22, 23. Turun tangan masih. 24, 25. Pasir Panjang Sekincan Selangor. Ada orang Sekincan dekat sini? Ada? Paling jauh asal mana? Ada yang asal daripada Sabah? Sarawak? Pemesanan, elektrik, elektronik, kemahiran bercakap, kemahiran bersukan dan sebagainya. Ada banyak 30,000. Sambung pelajaran dekat degree, kena bayar lagi, masih sambung berhutang dan masih kena buat bayaran atas pembelajaran dia untuk dapatkan sijil diploma pada masa itu. 30,000. Dapat 3, ada dapat 400 ke? Tak ada, 300 sahaja. Mana nak cik dapat? Yang dapat kamu masuk, bayar sekali untuk keperluan baju, t-shirt dan sebagainya. Lepas tu setiap bulan dapat lagi allowance. Tahniah kepada adik-adik semua. Beri tepukan kepada adik semua. So, ini hari dah ke hari ke berapa? Hari ketiga. Macam mana hari ketiga, okey? Kau nak balik rumah balik? Tak nak? Okey So, boleh teruskan. Dan saya iaitu Kak Izzati. Kak Izzati. Okey, beri tepukan kepada Kak Izzati. Kami berdua daripada Perso Selangor, which is di telefon kategori pencari kerja. Adik boleh pilih graduan. Okey. Kemudian sila nyatakan fakulti ataupun jurusan pengajian adik-adik semua boleh masukkan 24 sehingga 2026. Ya ataupun tidak. Adakah anda mempunyai masalah kesihatan? Boleh pilih. Okey, ada siapa lagi yang Okey, so keso dalam bahasa Melayu, sokso dalam bahasa Inggeris. So kita panggil nama panjang dia adalah Social Security Organisation. Perkeso adalah pertubuhan keselamatan sosial. Alright. So macam mana adik baju biru tadi kata, dia nama apa? Awak ni? Nama awak siapa? Main tembak ke ataupun memang tahu?
Main tembak. So berikan tepukan kepada Iman. So untuk melangkah ke alam pekerjaan sangat jauh lagi, tapi dah melangkah. Alright. So yang pertama kita pergi ke pada untuk plan yang kedua, saya tak pasti berapa ratus, dalam lebih kurang 200 lebih, tak silap saya akan tengok balik. Kemudian tapi kita ada buat bayaran bulanan. Okey, bulanan, iaitu awak boleh buat bayaran secara bulanan. Kalau misalkan awak ambil plan yang kedua, okey, untuk rider-rider, sama juga saya pun rider, benda-benda macam tu. Sekarang ni baru diwujudkan semula. Untuk apa? Untuk macam ni lah, macam artikel ni kata, student-student kita dah tak ada orang kata untuk Right, come on, let's go. Ali depan ni, nak depan dah? Cepat. Guli 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 rasa sam arafi arafi guli 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 rasa sam arafi guli 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 rasa sam. Okey, sebab semua macam ngantuk, so keluarkan dua-dua tangan. Tunjukkan, gosok, tepuk. Okey, so semua okey? Semua okey? Kita nak bagi resume kita ni, ATS boleh baca, dia boleh bagi percentage yang tinggi untuk employer tu screen manually. First, kita kena guna headline dia yang tepat lah. Contoh, kalau awak bagi position tu, contoh, okay, asalkan kat Canva tu kadang-kadang dia ada banyak format tau kan, kita pilih. So pilih yang paling simple lah, tak perlu yang ada macam bunga-bunga, kerawang-kerawang, point-point dan sebagainya. Pilih yang simple sebab kita nak ada linear skills. Okey, contoh bahagian skill, contoh kita belajar kalau kat sini mechanical engineering dan sebagainya. Contoh, ada contoh lah Adobe InDesign dan sebagainya. Dulu-dulu orang akan buat, nak erase all the memories, dia buang nombor tu, dia guna nombor baru. So, bila baca isu-isu macam tu, bila letak kat resume, bila employer nak call, majikan tu nak call, and nombor tu dah tak aktif digunakan, susahlah. Okay, so apa-apa yang okay, so awak boleh type www.myfuturejobs.gov.my. Okay, boleh pilih skills apa yang diperlukan untuk jadi judgement. Okay. Profile ni awak kena lengkapkan, dia akan tik hijau macam tu. Profile tu awak kena lengkapkan 5 ni, baru dia akan lengkap macam tu. So daripada sini awak boleh generate terus resume awak. Berkaitan dengan pekerjaan, occupation, tapi macam main game. Dia macam a very cool place. So adik-adik boleh pergi and dia free. Okay, walk in saja pergi, tak perlu bayar pun. Okay, hanya pergi saja. Okay, Kak Farah nak ini ke? Yang berjual-jual barang? Nak Zati? Zati Okay. Okay, so ada buat challenge juga, ada foto challenge ke? Saya mana? Naikkan lagi kan? Lepas tu ni awak Kak Zati tak boleh. Sebab awak nampak dia paling function. Yang tak function ni Kak Zati yang suruh jadi presenter sekejap lagi. Lepas tu pada hari ini saya ingin memperkenalkan produk saya, iaitu saya ada banyak kelebihan. Antara salah satunya dia boleh menghalau serangga dan juga binatang-binatang liar, tumbuhan-tumbuhan. Cara penggunaan dia adalah kita spray je kat pokok kita ataupun kita tuang dia kat tempat yang auto kebu. Auto kebu.
Okay, Iman. So produk ni untuk dalam serangga tak makan pokok. Lagi, yang tadi kata letak dekat tempat-tempat yang serangga datang macam tu. Serangga dan haiwan liar datang supaya dia. Oh, haiwan liar. Haiwan liar tu haiwan yang macam mana, Iman? Haiwan liar tu seperti ular. Atau berbisa lah. Kita orang jual deodorant. Kelebihan dia ialah boleh tahan selama 72 jam. Dan juga kita orang gunakan bahan-bahan yang asli lah. Tak ada bahan sintetik apa. Tak ada bahan yang zero lah. Tak ada. Uish, power ni produk dia. Tak ada mau kepam, tak ada apa. Okey, kenapa kat sini? Kulit juga. Kat sini ramai kepam ke? Awak okey. Nampak Haris dia memberi solution untuk masalah kat sini Kenapa korang kena beli minyak angin ni? Antara kelebihannya ialah dia akan melegakan kepala korang. Kalau korang sakit kepala, dia akan hilangkan masalah hidung tersumbat. Dan contoh kalau korang study kan, nak buat assignment banyak kerja, korang pening, korang boleh sapulah kat kepala biar lancar sikit kerja korang dah tadi. Saya ada tulis tadi tapi saya lupa kat phone sana. Phone sana? Sini cakap semua dah main. Barang kecil tapi padu. Barang kecil tapi padu. Dalam main. Ni tagline baru sebenarnya. Tu lain 400 kalori dengan 50 gram protein, which is boleh supply untuk satu hari punya protein tau. Satu hari punya tenaga pun tak ada masalah. Jadi untuk student, untuk orang yang suka kerja overtime, memang sangat sesuai. And then satu lagi korang, saya nak beritahu kat korang, dia punya harga sangat affordable. For satu botol ni hanyalah 3, kita pun tak ada masalah. Kalau nak direct terus dalam kita punya website pun ada juga. Masukkan kod redeem Gymshark and then korang boleh terus dapatkan promotion up to 20%. So boleh? Ke nak layan awak sebagai seorang budak sekolah lagi? Sebab saya orang tua. Jadi saya kena layan awak macam orang dewasa ke kanak-kanak? Saya nak tanya yang tu je. Dewasa Okey. My future job terbaik. My future job terbaik. Selamat datang ke Jabatan Teknologi. Saya nak ucapkan tahniah kepada awak semua kerana berjaya dapat tawaran belajar di AKTPN Spark. Belajar dengan sebaiknya, guna peluang ini dengan sebaik-baiknya untuk masa depan yang lebih baik. Belajar. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu ialah kedai kios jajan anda. Okey, yang itu bayar sendiri, saya tak dibayar lah untuk anda. Okey, yang terdekat untuk berbelanja bahasa Jawa dia library. Okey, so library, kios. Okey. Ini dia lagi. Lagi Baik, pelajar sekalian, selamat datang ke bengkel Jabatan Teknologi Mekanikal Senggaraan. Gulung dia pergi. Okay, insyaAllah. Okay. So, siapa yang berminat nak belajar main takraw ataupun
DMC Buku JML mana? JML. Ni JML. Start dari baju kuning 24. Ni JML, budak JML. Seorang ni perempuan ni budak JML. Bagi budak-budak DMC semua akan kumpul sebelum kita mula kelas. Akan mula ini pertama ada saja atas dan bawah. Boleh ke sana. Ini detail, akan. Ini boleh. Kita pergi ke intermediate. Nak kat mana berapa idea tu? Jawab tarik, silakan Jasper. Okey, terima kasih Pak Ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar intake Julai ya. Intake Julai. DMC ya. DMC 04 pada semester pertama dan kedua awak akan asas yang sama di mana pemesanan maker ataupun die maker dia memerlukan asas daripada kerja-kerja pemesanan. Okey, faham ah? Okey, setakat ni ada soalan? Injection molding awak perlu melepasi 4 tahap di mana tahap 1 dan 2 dikombainkan, telah digabungkan di mana so seterusnya bila dah tamat sahaja semester 2 barulah awak akan dipecahkan dalam mesin. Dia akan terus buat molding, awak akan hasilkan produk-produk yang untuk berjalan nanti kita boleh tengok dalam video. InsyaAllah jumpa lagi. So DMA, ini adalah playing ground awak belakang ni. Okay, yang lain kita tengok-tengok je lah. Okay, so itu saja. Semua sekali. Dalam malam ni ramai-ramai mental lah. tempat kita berurusan. Pastikan anda berpakaian dengan kemas. Jangan kau datang pejabat saya. Jangan. Boleh juga dengar apa yang saya akan terangkan. Okey. Apa lagi? Kat dia dekat pondok ni juga orang akan belajar tu tau. Dia akan terawat sini. Nanti korang akan latih apa. Nampak kenapa. Suhu dia setiap plastik berbeza. Ya. Kalian. So yang dia pegang ni? Yang awak pegang ni, okey. Saya bagi tahu lah. Mostly plastik. Sekarang ni adalah so dekat sini saya nak masuk pun tak boleh sebab tahu lah elektronik sensitif kan barang-barang kan. So cik pun tak ada plastik.
Okay, I would like to remind the audience not to distract your participants here, your friends here. I don't want you to make them feel very annoyed of you. If they got it wrong, please wish them luck. Okay? I want to hear applauses from you, not boo, loser. Don't do that. Please behave and then give full support to you. Okay, I cannot hear you. Are you ready? Yes. Contestants, I cannot hear your voice. Are you ready? I cannot hear you one more time. Are you ready, contestants? Yes. Alright, so let the spelling bee begins. P-R-O-T-Y-P-E, prototype. Again? P-R-O-T-O-Y-P-E, prototype. I'm so sorry, you got it wrong. F-I-S-P-E F-I-C-I-A-T-I-O-N. I'm so sorry, you got it wrong. Contestant number 4, Pavitran. Your word is installation. I-N-S-T-A-L-L-A-T-I-O-N. Yes, you got it right. Installation. P-A-T-I-N. Oh, I'm so sorry, you got it wrong. Is microcontroller. Microcontroller. M-I-C-R-O-C-O-N-T-R-O-L-L-E-R. Correct, you got it right. Alright, we continue for the next participant, Muhammad Iman, right? Okay, your word is amplifier. Amplifier. M-E-E-F-L-A-E. Sorry, that's the wrong answer. Name. M-E-N-T-I-O-N-I-N-G. Sorry, that's the wrong answer. Alright, next participant is Izati. Your word is efficiency. Pronounce your names wrong. Okay, your word is conductivity. C-O-N-D-U-C-T-I-V-I-T-Y. Yes, good job. Remember, as I told you before, if let's say you got it wrong for the first time, for the first round, don't give up. You still have the second chance for the second round. Are you ready for second round? Yes. I can't hear you. Are you ready for second round? Yes. Okay, let the second round. Participant number 3, Harizakwan. Your word is validate. E-M-B-L-E. Correct. Next contestant, Nur Elisha Maisara. Your word is lubricate. Excuse me, can you repeat? Sure. Lubricate. L-U-B-R-I-C-A-T-E. I'm so sorry, lubricate is spelled without E. Is inspect. I-N-S-P-E-C-T. Correct. Regulate. R-E-G-U-L-A-T. I'm so sorry, you got it wrong. R. R. Lepas ah. Okay, you got it wrong. So sorry, Danish.
Okay. Again. 1T5. Sorry, that's the wrong answer. Okay. RECTIVE. Sorry, that's a wrong answer. Integrate. INTEGRITE. Sorry, that's the wrong answer. Next. Alright, the next participant. KS, okay. Diorang terkejut ni. You're surprised lah kan? Engineering terms. Okay, so kalau nak salah satu, boleh. Okay, salah satu. Okay, number 2 boleh. Number 3 pun boleh. Raj. Next we have Haris Zakwan, superstructure. SUPERSTRUCTURE. Correct. Is simulation. STIMULATION. Stimulation. It's not stimulation. I did not mention stimulation. I said simulation. Okay, sure. I'm so sorry, you got it wrong. Next, contestant. ALGORI. Synchronization. Just a chance to win your heart. You set the bar beyond the stars. Okay, congratulations to all the contestants. However, we are going to proceed with round 4. So next, we also have Pavitran. And last but not least, Diaudi. Okay, the rest of you may leave the stage. Of Haris Zakwan. Any supporters for Pavitran among the bees? Nur Izzati. The loudest applause goes to Izzati. Wow, amazing. Do we have any Luzon? Luzon. Next, Pavi. Ready? Your word is Titan. Soldier is
about you, okay? Solder, pottery, okay? Like nose. The word is solidify. Okay, it's okay. Okay, I'm also excited to know who is the winner. Okay, Pavi, electroplate. ELECTROPLAT. Correct. It's up. Galvanize. Galvanize. Congratulations, you are the first runner-up for Spelling Bee 2026 because Pavi is the winner. So congratulations, you are actually. Sebelum saya bercerita lebih lanjut, saya tunggu slide. Okey, adik-adik ni semua terpilih di bawah adik-adik berjaya sampai IHSM. Semua ambil diploma kan? Diploma apa? Mechanical. Okey, saya dulu salah seorang juga kemahiran, tapi saya bukan AKTPN lah, saya daripada MBFI. Dulu MBFI, Malaysia Phone Institute. Sekadar Unikin A1, namakan teknologi. Dia selaras dengan kita punya handphone. Kalau handphone, iPhone dah iPhone 8, iPhone 10. Sekarang iPhone apa? Sebelum tu saya kenalkan diri saya Muhammad Fauzan bin Abdul Aziz, berkhidmat bekerja di AEDK selama 23 tahun. Lama saya lepak kampung 3-4 bulan, saya pun terfikir apa masa depan aku ni yang akan aku poli. Sedangkan aku ada kemahiran dalam benda ni kita untuk ilmu kita. Sekarang di tahun yang 2026 ni pekerjaan tak banyak, tapi orang pandai banyak. Faham tak saya? Okay, Sepang ni saya tak sama dengan dekat ADK lain. Sebab ni grade C. Grade C ni staff tak ramai. Jadi kita memang apa yang ada kita kena tolong. Staff dekat 60 lebih orang, 70. Sebab kita fokus. Saya fikir pun Jordana bukan dah dekat saya nak menolak. Sebab saya ada program. Selepas ni saya kena pergi ke HQ untuk mesyuarat. Baik. Kalau tak saya nak ambil 28 bulan. 28 saya ada ABMS. ABMS itu Nayos punya. Mengantuk. Okey, saya kasih masa 2 minit lah. Lepas ni tak ada keluar lagi. 2 minit untuk basuh muka. 2 minit je. 2 minit mengantuk lagi, saya suruh duduk depan berceramah pula. Saya duduk sana pula. Saya pun nak tidur ke? Setiap 2 tahun dia ada pengawasan, dia penjara, dia pusat. Jadi ditempatkan dia di dalam pusat servis selama 2 tahun. Pelbagai kader. Contoh tahu kader iaitu ADK ada, Jabatan Agama Islam ada, Kesehatan. Macam mana ada yang kat dalam ni yang pernah yang ada isokok, kantor dengan cikgu, kantor dengan ibu ayah, macam mana pun dia akan bohong pusing-pusing untuk melepaskan diri. Betul tak betul? Atas dasar pengaruh rakan sebaya. Sebab kita ni, kita tak tahu dek, kawan kita ni banyak bermuka-muka, kawan kita nak tengok kita tak berjaya, kawan kita nak menjana kita pelbagai. Mak ayah kita, adik-adik kita yang intensif mak ayah diorang untuk menyenangkan anak dia berulang-alik. Sama macam handphone. Mak beli handphone, kamu semua ni, kau ni datang sini nak belajar, tapi aku tengok kau exam tak study pun asyik main game. Macam mana kita nak beri nasihat dia? Itu lebih penting. Betul tak betul? Tutup bilik, ketuk. Satu bilik lambat buka. Bila buka, kita syak lain macam. Tapi kita nak lapor kat mana? Kita takut. Itu yang saya nak adik-adik main dengan kita. Sama juga macam klien saya yang dulu kita buat satu program hijrah. Bila program hijrah tu kita buat, kita keluar daripada pusat serenti, baru kuat. Betul tak betul?
kuat. Jadi diorang tak nak hisap. Kalau hisap pun golongan kamu ni lah yang mak rempit. Mak rempit ke yang baru nak naik-naik up ni. Sebab apa? Benda tu untuk diorang selera makan dan untuk sembang perempuan. Sebab tu saya cakap, dadah ni, kenapa diorang tu suka ambil ganja? Sebab setiap dadah, fungsi dan peranan diorang berbeza. Dadah jenis ganja ni untuk orang yang suka bercakap banyak. Saya tak isap okok sulit. Nak isap okok equality sikit. Jangan cokiau-cokiau ni. Jadi sekarang ni, mana-mana penagih rokok ni pun sama macam penagih dadah. Dia kena ambil rokok dalam sebatang. Tidak ada pun. Dia bermula dengan tahun 3, tahun 4. Saya tanya dia cakap mushroom ni, mushroom ni yang paling bahaya bila kita ambil, jantung kita akan jadi laju. Okay, tadi syabu dah selesai faham Ni saya masuk bab mushroom. Dia akan jadi jantung kita jadi laju. Duk laju. Kalau kita tak dapat adapt jantung kita terus keok. Ini dadah yang sekarang paling bahaya ni, yang dia takkan bawa atar racun. Atar racun ni di bawah KKM. Tapi bila Dewan Rakyat Parlimen digubarkan undang-undang ni, dia takkan bawa atar penyalahgunaan dadah di bawah ADK dan dah ada strip test dah. Dulu ketum ni dia orang minum lagi ketum. Sebab apa? Dia kebergantungan. Sebab orang yang tak minum ketum ni dia checking. Kalau kita ada kawan kita nak berhenti rokok, kawan seasrama, sebilik, support dia, beri dia masa, ajak dia bersukan, buat aktiviti sihat, insya-Allah dia lupa. Tapi kalau kita nak, kalau ke belakang. Buat ke sebelah sini bang. Okey, angkat tangan kat atas. Menggeliat sepuas-puasnya. Joget, semua joget. Goyang buntut. TLI. So ini adalah carta organisasi. Korang boleh tengok sendiri. Saya paling atas. Saya Muhammad Aisyah bin Muhammad Sofi selaku Presiden Aktivis PAM. Dan saya mengambil kursus Diploma Teknologi Mekanikal Pembuatan Alat Tekan, iaitu DMP 04. So kalau bengkel JMT tu adalah saya punya bengkel, dan DMA pun yang ada dua, iaitu Nur Amirah Husna binti Muhammad Nizam, mengambil kelas Diploma Teknologi Mekanikal Polimer, iaitu menjalankan aktiviti perniagaan yang boleh menjana kewangan dan memberi keuntungan kepada MPP Aktivis PAM, dan menjadi usahawan yang berjaya. Yang kedua, menguruskan semua hal dan program berkaitan kebajikan pelajar. Maafkan saya, ada masalah teknikal tadi. Kita ada banyak aktiviti. Macam saya cakap semalam, siapa yang nak join Kasidah boleh bagi nama. Dan kita ada ceramah setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu. Nanti kita akan update lah hari Isnin, Selasa. Tak tahulah. Dan yang ketiga adalah Cik Muhammad Izham bin Cik Abdul Aziz. So mana Cik Izham, mana Cik Izham? Sebab kita orang pun dari dulu makanan memang macam tu Makanan tak sedap ke kau makan je. Tapi kalau ada ulat apa tu, bagi tahu je. Sedap tak sedap tu lain cerita. Faham? Asaskan sukan bagi pelajar aktivis PAM. Kita setiap hari Selasa kita ada sukis, betul tak? Ada sukis. So korang nanti tengok dalam grup bengkel yang besar, korang boleh join sukan ILKBS. Boleh menjelajah negeri-negeri lain. Untuk belajar melawan antara bengkel. Contohlah macam ni ada bola tampar dengan handball. So kita akan buat jadual untuk korang. Nanti korang tinggal turun, main je. Nanti kita akan kumpul point. Dan baris bulan nanti, baris bulanan ni macam bengkel tu ikut warna. Memang satu bengkel tu kira semua sama. Tak ada yang lain-lain warna ni. Untuk seterusnya adalah menguruskan aktiviti co-curriculum. So next. Yang terakhir adalah kursus pengurusan organisasi KPO MPP.
Ini adalah contoh gambar yang dijalankan pada tahun 2026. 25, 20. Bahagia ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan kejam. Ada jiwa yang tenang di hari itu, tak pernah ada duka yang terlintas. Bahagia. Jelas daripada saya. So Amirah, ada nak buat konten Amirah? Bukan ada nak buat konten ke? Kita ada satu konten kita nak buat dengan korang semua. 2, 3. Korang dekat hujung sana. Nampak tak ada abang baju hitam tu? Okay, alright. Yang panjang ni 3. Satu start, satu habis. Siapa nak habis? Sama. Satu. Wih, sedap ni kau. Yakin ke? Mangkak. Mangkak jangan langgar tali. Selalu tali tu. Baik Malaysia. Ni bola biar dia tunggu sini. Oh. Woi. Go. Bawah lagi, tunduk bawah lagi. Merangkak, tunduk. Lagi, punggung bawah. Yes. Terus. Cengkang tanah tu. Yes. Baiklah kecil. Apa adik ipul. Laju, good. Mantap dah. Program ekspresi bakat tilawah Al-Quran tahun 2000 sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan tilawah Al-Quran, kita mempersilakan saudara Aisar untuk membaca surah Al-Kahfi terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi
أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا الحمد لله رب العالمين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya akan bacakan surah Al-Kautsar muka surat 602 ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna صراط الذين أنعمت عليهم Surah Al-Kafirun surat ولا أنتم أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما yang kau tajwid paling banyak. Ya. Kalau tuan apa kalau contoh pelajar-pelajar tengok rakan-rakan kan, dia macam tak okey je, macam kurang sedap je, kadang dia sedap kan. Ya, kalau yang sedap tu biasanya tajwid tu okey. Ya. Jadi tak semestinya walaupun dah besar ya, tak perlu perbaiki. Saya sendiri kan, saya sendiri pun perlu baiki juga bacaan. Suatu bacaan begini-begini. Kan. Tapi adakah saya terus merajuk? Tak nak jadi imam lah. Tak ada kan? Jadi bila kita tegur tu kita kena berlapang dada. Bila kena tegur tu maksudnya kena perbaiki. Jadi rupanya bacaan Al-Fatihah tadi bacaan begini yang sepatutnya. Jadi kita perbaiki. Kalau contohnya saya tak berlapang terusnya tadi apa? Tajwid dengan kata ketepatan makhraj huruf ya. Huruf pun sama ya, ada sebutan-sebutan ya, antara kadang huruf ain, huruf ain lain, huruf alif lain, huruf kha pun lain, huruf ghin pun lain juga. Ya, jadi perlu perbaiki kat situ. Perbaiki untuk surah Al-Fatihah dan malam yang berikutnya untuk asas tajwid lah, yang asas saja. Dia punya bacaan tadi. Nampak nampak bukan tak nampak, nampak. Bila gugup tengok kaki kan, kaki yang baca, mic pun tak dekat, mic akan jauh kan. Bagi tak dengar, tak dengar. Belajar dulu ya, belajar Iqra daripada Iqra 1 tak apa. Okey, kau tolak-tolak kau baca kan. Tapi tak ada siapa nak baca, terpaksa baca juga kan. Tapi kira beranilah. Ya, saya puji juga pada peserta tadi. Merlang boleh jadi calon imam seorang dua. Ya. Boleh jadi calon suami lah. Boleh. Okey, jadi calon suami. Sisi punya beredar.
Ini didapati melakukan kesalahan tata tertib semasa menjadi pelajar. Semak pohon cemara di tepi muara. Pemanis kata selamat datang. Senjata kita semangat. Bila susah sabarlah. Bila gagal sabarlah. Bila berjaya alhamdulillah. Alhamdulillah. Batu-batunya hilang gajahnya gajah jealous. Nyanyi aku. Gajah di balik batu-batunya hilang gajahnya. Jangan baru tahu. Ketibanya jangan baru tahu. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan The Circle atas persembahan sebentar tadi. Kini kita teruskan majlis dengan menjemput kumpulan seterusnya. Dipersilakan kumpulan kedua iaitu kumpulan Nesta untuk naik ke atas pentas. Kita ceritakan semua berdua bertangan buang waktu hujung minggu tunjuki and drive your car. Berkata apa yang dirasa, Sia-siakan, simpankan sebagai memori. Jadikan Polaroid. masa muda, Jangan pernah sia-siakan, simpankan sebagai memori. Jadikan Polaroid sungguh indah. Wakanda. 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 Forever, forever, forever win. Ingat tak lagi janji kita dulu aspalela. Kau dan aku akan bersama sampai ke akhir duga. MTJ dah kembali. Dah kembali. MTJ nombor 1. Nombor 1. MTJ memang padu. Memang padu. Siapa? Siapa yang berani lawan denganku? Siapa yang berani dapat rapat? Siapa yang berani lalai-lalai? MTJ! Tak pernah ku merasa perasaan begini. Cinta rasa bernyawa dalam aku menanti. Suasana berbeza, kini telah berhenti. Meski cahaya senja, kau hadir terangi. Jujur, hanya dirimu, Hanya dirimu yang lama ku tunggu. Hatiku kau letapi aku. Dirimu, diriku
dirimu. Jujur, hanya dirimu, hanya dirimu yang selalu ku mahu. Jujur, hanya dirimu. Who we are? We are King. Who we are? We are good. Who we are again? We are CR7. Sayang ku tak tahu, oh 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 oh, ini cinta remajaku. Akan kau suka aku, ku terdiam, ku terkejut, tak tahu nak mana tuju. Oh, cinta di muka buku. Mengapa ku jangan kau biarkan rasa sedihmu, manismu yang sudah hilang. Kenapa baru curang metafora? Dah, kau jangan sedih je ni. Kita tu sini nak belajar. Kesana sini, jomblo happy, memang pilihan hati. Kerana tak mampu untuk cari kekasih. Jadi mesej daripada cerita ni adalah ataupun berkapal-kapal waktu. Selamanya Iblis berjaya. Wow, bulan. Ewa bulan, ewa bulan, teraju tiga. Ya hari agak cepat berjaya. Apa kabar Dinda? Lama tak jumpa, rasanya hampir 2 purnama. Rindu di dada, tak siapa yang tahu. Pergi hanya seketika, cuma ini kan semua demi masa depan kita. Dah jangan marah-marah, nanti lekas. Kadang pergi hanya seketika, cuma ini kan semua demi masa depan. Kanda setia orangnya, takkan pernah mendua dari jutaan bintang. Belia dan sukan, Berikrar dan berjanji akan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh ILKBS. Ketiban Yang Berusaha Puan Hamizatullah Zura binti Hamzah. Kita berjemputan kita hari ini. Juga mengiringi untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
dalam suasana aman, harmoni dan penuh keberkatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sembunyi dalam minggu paradigma ini. Dengan ini, dijemput dan dipersilakan ke pentas untuk beraksi Johan Pertandingan Ekspresi Bakat Bintang Gen Z AKTBN Sepang 2026. Kita berikan tepukan yang gemuruh untuk kumpulan More Than Genius untuk naik ke pentas. First of all, terima kasih Pengerusi Majlis Ehwal Pelajar dan juga pasukan dia lah. Ada Puan Ju, Izzati, Cik Ain, Madam Wahidah, Cik Dida kat atas tu. Depan akan bermula. So tahun ni kita dah start sebenarnya kick off dia punya projek. So tahun depan insyaAllah kita akan dapat satu auditorium yang baru lah. Okay. So kita akan perbaikan keseluruhan auditorium kita. Asrama tu ada yang sedih sikit lah tengok keadaan kat asrama kan. Tapi sama je. Okay. Anda jangan kata kita betul-betul hands on. Anda lebih baik lagi daripada. So anda adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi pekerja mahir negara nanti. Assalamualaikum dan selamat pagi. Segala peraturan yang ditetapkan oleh ILKBS dari semasa ke semasa serta syarat-syarat yang ditetapkan yang akan mencemarkan nama baik institut akan mengikut semua aktiviti termasuk diberhentikan pengajian dan tidak akan membuat sebarang bantahan ke atas hukuman yang diambil terhadap saya sekiranya didapati melakukan kesalahan tata tertib semasa menjadi pelajar. LKBS dan Kementerian Belia serta wakil-wakilnya akan umumkan jadi dipohon yang disebut nama untuk tampil ke pentas bagi menerima hadiah dari Puan Pengarah. Darwish antara yang terbaik, tetapi sebenarnya dia terbaik dari yang terbaik kerana yang lain sebenarnya telah menunjukkan yang terbaik, cuma dia ada terbaik dari yang terbaik. Jadi tahniah. Walaupun bunga tak banyak, tapi ini bunga yang terbaik dari yang terbaik. Terbaik, baik. Jadi kepada, saya rasa ada 10 bunga yang saya ada, 7. Kita persilakan untuk ketua dan juga ahli.
kumpulan manakah yang akan dinobatkan sebagai kumpulan terbaik Minggu Paradigma sesi 2 2026. Oh, dengan lumpur dia seorang. Okay. Oh, satu badan dia. Mat bathing seorang. Mat bathing. Kita persilakan ke pentas kumpulan Invictus dari kumpulan Erlang. Invictus. Kumpulan Invictus kumpulan 6. Tadi kumpulan 1 bakal kehilangan ME lepas ni pula. Last time kan. InsyaAllah kita tahu ada sikit. Biar penuh semua. Okay, Rawan. Hai KTBN Sepang.